Kepada semua hadirin sahabat-sahabat daripada sekolah kita lama kan. Kita bergurau-gati je lah tahun 1980. Last saya 80 lah. Alhamdulillah. Hari ni apa yang dirancang betul-betul rancang macam bidang terjun lah jadi bidang terjun, jadi maknanya alhamdulillah menjadi tak kisahlah jadi yang apa yang siapa yang ada. Kita bersuruh kembali berpuluh-puluh tahun tak jumpa dan sebagainya. Jadi hari ini yalah kita beramal mesra sempena Aidilfitri yang hari ini adalah kita akhir ya. Jadi alhamdulillah contoh macam apa yang dirancangkan, saya juga apa nama ni tuan-tuan dan puan-puan yang ada hadir pada hari ini ya. Alhamdulillah sekali lagi syukur dan saya juga berterima kasih lah kepada tuan rumah Tanah Kedaung kita Tuan Cikgu Zakaria yang sudi menaja rumah homestay kita ni lepas ni untuk yang cantik dan indah ni untuk kita berjumpa dan bersembang lah mana yang patut. Dan juga pada apa nama ni adalah simple AJK yang ada dan sini yang juga betul-betul rumus tapi simple je, ada simple. Sebab saya punya konsep simple, santai dan ringkas ya. Tapi yang penting ukhuwah tu ada kat sini lah dan alhamdulillah semua yang ada kat sini semua dah angka 6 tu dia Cikgu Azmi. Cikgu Cikgu Azmi, ya Allahu Akbar. Abang dia tu, Azman dia. Dulu sangat. Dulu cuma mati. Tambah Dulu kecil ya. Dulu sama tinggi dengan Rahman kan? Saya tak nak panjangkan. Yang penting lepas ini kita santai-santai sambil-sambil makan apa suka tu lah. Saya minta bos pergi seorang je. Saya tahu spotlight memang tak habis ni. Tak apalah. Okey, jadi so sekali lagi saya mengucapkan terima kasih lah kepada Cikgu Zakaria sama-sama kerana apa nama ni menjadi host pada hari ini lah. Dan alhamdulillah. Okey. Jadi tak buang masa, jangan kita buang masa lah. Kita baca sedikit doa supaya majlis ini diberkati Allah Taala dan insya-Allah apa nama ni kita panjang-panjang umur insya-Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma rabbana taqabbal minna wa ighfir lana dhunubana amma wa la tu'adhibna qiyamah. Innaka ala kulli syai'in qadir rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna bi iman wa amisna bi iman wa shuna bi iman wa adkhilna al jannata ma iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa hamhuma kama rabbana saghira. Wa zid muslimina muslimat wal mu'minina mu'minat rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami mohon ya Allah biarlah pada hari ini ya Allah kau berkatikanlah perjumpaan kami pada hari ini ya Allah. Panjangkanlah umur kami ya Allah. Kuatkanlah ukhuwah kami ya Allah Tuhan kami mohon ya Allah berilah kami kesehatan yang baik ya Allah. Ya Allah jauhkanlah kami dari segala penyakit dan semua penyakit yang ada tubuh badan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami mohon padamu ya Allah kau kabullah permintaan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kuatkan ikhwah kami ya Allah, kuatkan ikhwan kami ya Allah, kuatkan ya Allah. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dah, sila. Boleh tuan rumah bercakap. Tak ada ya Allah. Tuan rumah. Allah lupa. Allah satu semua. Dia usah cakap. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara rumah. Salam sejahtera ya, selamat petang. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang baik sudi datang ke homestay Kampung Basung saya ini. Jadi nak cerita tentang rumah je lah. Kalau kawan-kawan perempuan boleh guna bilik tengah ni, bilik air ada fan dah sejuk sikit kan sebab rumah ni panas. Yang lelaki belah hujung sana. Sejuk sikit ada bilik air kalau kumpul. Jadi rumah ni siapa nak tidur di sini malam ni percuma lah sebenarnya. Nak menggambarkan boleh panjang lah ceritanya kan.
Ada sungai. Ha? Sungai Sungai Perak sana lah. Sungai Perak. Pari-pari ada belakang tu. Belakangnya dekat Telaga Hijau. Dating kat dia. Okey. Sungai depan Okey. yang suak. Nak makan telaga dia, telaga. Pendek je. Terima kasih banyak ya. Terima kasih kepada Sudi. Salam.